Tak ada. Guys, Assalamualaikum. Selamat malam. So guys, sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.30. Sekejap lagi pukul 8 kita orang dah nak balik. Gelap kan guys. Pukul 8 kami dah nak balik. Tapi kami terima bagilah kecemasan Imahas potong cincin. Tak pasti lagi keadaan masa macam mana dekat klinik tersebut. So sekarang ni ni lah geng-geng yang bertugas. Gelap sikit lah. Alex ada, Amir ada, Herman ada. Gelap sikit lah, gelap sikit. In-charge kita Cik Syaril di hadapan siap sedia. Pemandu kami Wali di hadapan. So apa pun masa jom kita ke lokasi kejadian. Gelap. Nak buat konten pun gelap. Elek macam kamu sudah bateri habis. Aduh. Kamu sudah putih. Ya guys, daripada Elek banyak cakap. Jom kita ke lokasi, let's go. Ni ya? Ni. Let's go. Peralatan. Kena tu apa, treadmill. Anak main Treadmill. Oh, treadmill. Nak selamatkan tangan dia time kita masuk. Ni emas kata kan? Ni emas kan? Emas betul kan? Betul kata je lah. Tapi memang potong lah puan. Kena beli cincin lain dah. Tak baru dah. Bentak baru, ada bentak baru ni sebenarnya. Sedih ya, cari cincin bagi sedih. Ada apa? Kelip. Kelip merah. Ada lagi? Pak, selit dulu tu, potong lainnya. Boleh, ni boleh. Sakit lah. Ya, puan. Saya pegang Saya try pakai teknik benang kat TikTok tak jadi. Wow, tapi tak ada luka tu. Ada luka, susah. Kalau tak luka lagi, okey. Luka tu sebab? Nak buat mana sekejap Ni belakang kan? Laser treadmill punya. Nak potong depan belakang? Sebab belakang ni luka. Depan. Depan tak? Try depan Yang besi tu? Yang besi dalam tu? Boleh tak? Yang kata kecil tak ada? Tak ada? Oh, ada besi tu. Boleh. Orang tangan dia besi besar. Ada. Try tengok yang masuk tu. Ini masuk. Sekejap aku tak sikit je. Buka kayu tu sikit. Tahan sikit Ya tu. Boleh. Tak ada. Ada kayu. Bismillah. Cincin padu ni pun. Mak pandai. Tak apa, dia ni. Kita jelek. Dia baru. Saya tengok dua kali sekali. Tak ada buka lu. Dia boleh. Kalau tak mau pakai ni, potong. Pakai plier. Boleh potong? Sikit gila. Ada. Satu dah. Ni kecil ah ni. Sikit lagi dah. Nak bawa sikit lah. Faham Okey. 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 Ambil playar.
Air dalam tu ada. Sikit lagi. Tak baru lah mana. Mother's Day ya. Baru. Lepas itu boleh pergi ke Demah. Dah. Okey dah. Cepat dia emas dia. Ya, aku cabut. Boleh buka dulu. Yang putih emas. Satu lagi. Yang dia punya tu. Itu jaga mai tak awak. Cepat. Satu lagi. Okey. Okey. Itu bukan silver. Letak. Boleh sambung balik. Boleh sambung balik. Sambung Dia nak balik repair di Kedaman. Kau tukar. Okey. Sama. Sama. Mak gaya. Balik. Mantap meh. Ini meh. Jom balik. Alright guys. Alhamdulillah selesai. Dimas cincin tersangkut di jari. Okey lah mantap berpeluh okey buat man okey amai okey mai hero hujung hero oh elok lagi ni hero ni Bagi semua yang besar, yang es krimnya pun besar kan. tu semua besar. Tapi alhamdulillah guys, apa-apa pun semuanya dipermudahkan lah, dipermudahkan urusan kita orang malam ni. So sekarang ni jam pukul 7.50. Sekejap lagi pukul 8 kita nak balik. So Ceril okey Ceril lah. Mantap okey mantap. Lama tak keluar video. Lama jangan dia tepu dah tepu dah gelap ah. Gelap siap. Gelap dah. Bak kata Cik Ray lah dah tepu dah video YouTube Ijat ni. Dah jarang buat video operasi. Tapi dah risau insya-Allah Ijat akan buat lagi video untuk korang semua. Kalau ada kes Ijat akan post juga video dekat YouTube untuk korang saksikan. So guys, dari apa yang masa tadi kata jari dia tu tercepit di treadmill. So dia nak selamatkan anak dia. Tangan mak dia yang termasuk bawah treadmill tu yang luka. Dia luka nak buka cincin tak boleh. So tu yang diminta pihak bomba untuk tolong bukalah cincin tersebut. Korang di luar sana yang ada treadmill kat rumah tu, hati-hati, kena berjaga-jaga lah. Jangan jangan biarkan anak-anak korang main treadmill tanpa penguasaan. Pengawasan. Pengawasan ibu bapa. So hati-hati. So guys, sampai sini lah video untuk kali ni. InsyaAllah Ijat akan buat lagi video untuk korang semua. Ada rezeki kita jumpa lagi. So macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Bye. Assalamualaikum. Like. Okay, like. Semua okey eh? Man, okey. Cari okey. Ciao balik Mantap. Zah sikit. Zah. Kita sudah berada di pukul 8. Nak balik dah. Zah.